Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guys, hari ni aku nak gayuh ke Teluk Cempedak lagi. Actually aku dah lambat dah ni. Patut 6.50. Okey, aku masuki jalan Teluk Sisik. Untuk sunrise ni tak sempat rasa. Sebab yang ni awal. Sunrise awal sebelum pukul 7. Jogging depan tu ada lagi, depan tu. Jam menunjukkan 7.25 pagi. Aku dah sampai dekat Teluk Cempedak. Okey. Okey, dah sampai dekat Teluk Cempedak. Kalau tengok dekat sini tengok ada monkey kat situ. Nampak? Tu dia. Kalau ada makanan boleh bagi. Banyak ni dia. 1, 2, 3. Ish, besar pula tu. Oh, dia panjat Starbucks. Panjat. Wow. Oh, dia takut buat anjing tu. Okey, ni keadaan di Teluk Cempedak pada jam 7.37. Matahari dah tinggi. Okey. Oh, ada yang mandi.
awak pantai tu sampai kat hujung ni. Kita pergi ke hujung. Ada lagi. Okey, aku nak bergambar kat bawah ni. Tak pernah lagi aku kayu basikal berhenti lama sini. Tapi aku nak ambil gambar dekat sana, dekat batu-batu tu. Jom. Ush. So aku bawa je lah basikal ni kat atas pasir. Punyalah nak ambil gambar dekat batu tu. So hari ni semua berpeluang nak tengok pantai Teluk Cempedak ni dekat area batu. Biasa aku berhenti dekat area sana je. Ni aku nak ambil gambar. Macam cantik ni. Okey, aku dah standby nak ambil gambar ni. So rasa ni spot yang terbaik. Okey, aku dah habis bergambar dekat area sini. Jadi aku nak naik balik lah. Jam dah menunjukkan pukul 8 pagi. Dah makin ramai pengunjung ke Teluk Cempedak ni. Ada yang bawa family, ada yang dengan kawan-kawan. Jadi cantik, memang cantik. Pantainya bersih. Aku tak jumpa pun sampah ni. Okey. Okey, dah sampai atas ni. Okey, next aku nak pergi pantai Teluk Sisik lah. Dah pukul 8.30 pagi. Banyak gambar kat sini tadi. So next destination ialah pantai Teluk Sisik. So kita bergambar sekejap. Bantu makan minum kat dia ni. Tadi ambil angle yang tiang tu. Okey. Okey, aku dah habis bergambar kat sini. Sebenarnya bukan nak rayuh pun, gambar lebih. Jadi aku nak cari kedai makan sekejap. Tak mana di kedai makan. Okey, aku akan ke Tanjung Api. Kita cari nasi minyak kat situ. Oh, aku dah sampai Tanjung Api ni, tapi tak boleh dine in pula. Buka tapi tak boleh dine in. Satu lagi kedai buka tapi tak boleh dine in. Kedai ni pun tak boleh dine in lagi. Depan ni ada satu lagi kedai nasi minyak yang memang viral. Okey, ni pun inilah kedai nasi minyak yang viral pun tak boleh nak dine in. Okey, aku pergi ke Pantai Speakers. Semua kedai kat Tanjung Api ni dah buka tapi tak boleh nak dine in lagi. Okey,
betul dekat warteg kopi. Kat sini dia ada dine-in. Tengok ni roti john. Keping dah dicin. Bawa lagi 2. Okay guys, aku dah habis makan ni. So sampai di sini sajalah vlog aku kali ni. Jam dah menunjukkan pukul 10 pagi. Cuaca pun panas terik ni. Ini saja view yang aku dapat capture. So sampai jumpa lagi. Bye bye.